Malam. Okey, malam ni saya nak tukar tank 6.5 liter dari MVR1. Okey. Okey, ni persiapan nak ke Penang lah. Ride laki bini 2.0. Kita pakai tank besar sikit lah. Kurang lah sikit nak berhenti isi minyak aja kan. Okay. So kita tunggu komen dia sampai. Saya sekarang berada di Petronas Samudra. Buat tepi ni je lah. Hari ni saya malas nak buat sendiri. So kita upah je lah. Beli siap pasang. Kita ambil gambar je. Okey, jom kita tengok cara diorang pasang tank ni. Okey, hari tu saya tukar tank 6.5 liter MVR1. So sebelum saya tukar tu saya dah isi minyak full tank. Sekarang saya kat Putrajaya. Saya dah isi minyak full tank kat tank asal. Lepas tu bila saya tukar, saya ambil balik minyak tu lah. So saya tak dapat sukat berapa dia punya berapa liter lah dan berapa ringgit. Terus sekarang ni saya nak habiskan minyak ni pun daripada minggu lepas sampai
Hari ni Isnin, baru 2 bar. Tadi saya dari KL ada hilang satu takuk lah. Dah hilangkan satu takuk tu pun daripada hari Rabu tak silap tu tank tu. Saya dah kerja ulang balik rumah pergi kerja, balik rumah pergi kerja. Isnin baru hilang satu takuk. Sekarang saya tak isi minyak tadi. Sekarang dah tinggal 2 bar lah dia sampai Putrajaya. So saya dipahamkan bila tinggal 1 bar berkelip-kelip boleh pergi 80 km. Okey. So tunggu dia dah berkelip nanti. Saya set lah dalam 80 ke 50, 60 km kan. Saya nak tengok. Lepas tu saya try isi full tank. Saya isi full tank, lepas tu baru kita tahulah berapa ringgit untuk kapasiti untuk penuh dah, isi penuh tank ni. So saya tak pakai lagi extender pelampung tu saya tak pakai lagi, saya biar dulu. Nanti baru saya ni, sebab saya nak sukat dulu ni. Okey, jom. Okey, dah berkelip dari Sungai Besi ni. Dah berkelip. Tak tahu lah berapa kilometer. Kita baca je lah. Okey, penuh. Ada 4